penduduk Jepun terus menyusut pada kadar rekod tertinggi dengan jumlah populasi negara itu menurun kepada 122.4 juta iaitu 800,000 lebih sedikit. Memandangkan kadar kelahiran yang rendah dan penghijrahan yang sangat sedikit, Jepun mengalami masyarakat menua lebih cepat berbanding. Jerman menjadi salah satu negara dengan penduduk usia tua terbesar di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera buat Profku dan rakan-rakan sekalian. Kami dari Kumpulan 1 dan pada hari ini kami akan membentangkan hasil kajian kami yang bertemakan masyarakat penuaan dengan fokus kepada kesan penuaan penduduk di negara maju. Berikut merupakan ahli kumpulan kami iaitu saya selaku pembentang yang pertama. Nama saya Hanis Hanani binti Ishak, kedua Wan Nur Nadira binti Wan Muhammad Hanafi, Parvina Tiaga Raju, Mitran Panishevan dan Muhammad Naim Syahmi Zaini. Baiklah, ini merupakan isi kandungan bagi perbincangan dalam pembentangan ini. Pertama adalah pengenalan, diikuti dengan definisi dan konsep. Seterusnya adalah faktor penuaan penduduk di negara maju. Keempat dan lima adalah kesan penuaan terhadap ekonomi, sosial dan kebajikan, disusuli dengan langkah mengatasi masalah penuaan dan akhirnya adalah kesimpulan. Baiklah, kita mulakan dengan pengenalan. Fenomena penuaan penduduk merujuk kepada peningkatan peratus penduduk yang berumur 65 tahun dan ke atas. Keadaan ini berlaku apabila kadar kelahiran menurun manakala jangka hayat penduduk meningkat. Hasil daripada kemajuan dalam kesihatan awam, perubatan, pendidikan dan taraf hidup. Menurut WHO 2023, trend ini merupakan refleksi kejayaan pembangunan manusia dan kesihatan awam. Proses ini akhirnya membawa kepada perubahan besar dalam komposisi umur masyarakat. Fenomena penuaan ini sangat ketara di negara maju. Berdasarkan laporan Mitsui & Co Global Strategic Studies Institute, Jepun kini mempunyai sekitar 29% penduduk berumur 65 tahun ke atas, menjadikannya negara dengan populasi paling tua di dunia. Jerman pula telah mengalami pertumbuhan penduduk negatif sejak tahun 2011 berdasarkan data demografi negara tersebut disebabkan kadar kelahiran yang rendah. Manakala Korea Selatan mencatatkan kadar kesuburan hanya 0.7 anak per wanita pada tahun 2024. Menurut Kementerian Kesihatan Korea 2024 ini juga, ianya merupakan kadar terendah di dunia pada masa ini. Akibat perubahan ini, struktur umur penduduk juga berubah. Bilangan warga tua meningkat lebih cepat berbanding kelompok umur produktif, iaitu 15 hingga 64 tahun. Hal ini menyebabkan nisbah tanggungan warga tua semakin tinggi, di mana golongan tidak produktif semakin bergantung kepada golongan bekerja. Keadaan ini juga selari dengan ciri piramid penduduk regresif yang lazimnya kita temui di negara-negara maju, iaitu tapak piramid semakin kecil dan puncaknya semakin melebar. Penuaan penduduk penting untuk dikaji kerana ia memberi kesan besar terhadap tenaga kerja, ekonomi dan sistem sosial. Pertambahan warga emas meningkatkan beban kerajaan dari segi pencen dan penjagaan kesihatan, manakala penurunan tenaga kerja muda boleh menjejaskan produktiviti dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, ia turut memberi tekanan terhadap hubungan antara generasi serta kestabilan sosial. Oleh itu, kajian kami dijalankan untuk menjelaskan maksud dan konsep penuaan penduduk, mengenal pasti faktor-faktor yang menyumbang kepada fenomena ini, menghuraikan teori yang berkaitan serta menganalisis kesan penuaan terhadap ekonomi dan sosial. Kajian ini juga menilai langkah-langkah yang perlu diambil oleh Jepun, Jerman dan Korea Selatan untuk menangani isu ini demi memastikan kelestarian pembangunan pada masa hadapan. Untuk bahagian 2.0 ini, saya akan menerangkan definisi dan konsep penuaan penduduk berdasarkan pandangan organisasi antarabangsa dan teori demografi. Menurut World Health Organization 2023, penuaan penduduk berlaku apabila peningkatan jangka hayat dan penurunan kadar kesuburan menyebabkan perubahan ketara dalam komposisi umur sesebuah masyarakat. Perubahan ini bukan hanya disebabkan faktor kesihatan, tetapi juga hasil peningkatan pendidikan, kemajuan perubatan dan kualiti hidup secara keseluruhan. Seterusnya, United Nations 2023 membahagikan penuaan penduduk kepada 3 tahap utama. Pertama ialah aging society.
iaitu apabila 7% penduduk berumur 65 tahun dan ke atas. Kedua, age society, apabila peratusan meningkat kepada 14%. Dan ketiga, super age society, iaitu apabila warga emas melebihi 21% daripada jumlah penduduk. Pembahagian ini digunakan untuk menilai sejauh mana sesuatu negara menghadapi proses punaan secara struktural. Konsep penuaan pula boleh dilihat melalui dua sudut. Yang pertama ialah penuaan individu, iaitu perubahan biologi dan psikologi yang dialami seseorang apabila usia mereka meningkat. Yang kedua ialah penuaan populasi, iaitu perubahan dalam struktur umur seluruh masyarakat, di mana bahagian warga emas bertambah manakala bahagian penduduk muda semakin mengecil. Perubahan struktur ini memberi kesan terhadap pola sosial dan keperluan masyarakat. Untuk mengukur tahap penuaan, salah satu indikator yang penting ialah Old Age Dependency Ratio ataupun kita kenali sebagai OADR. OADR ini merujuk kepada nisbah bilangan warga emas berbanding penduduk dalam lingkungan umur bekerja. Kajian oleh Malbec dan Maskell 2023 mendapati bahawa peningkatan nisbah ini bukan sahaja memberi tekanan kepada sistem pencen, tetapi turut mempengaruhi produktiviti ekonomi, perancangan bandar dan keperluan prasarana. Dari perspektif teori, penuaan penduduk dijelaskan melalui teori peralihan demografi yang diasaskan oleh Warren Thompson pada tahun 1929. Menurut teori ini, negara akan melalui beberapa tahap perubahan demografi daripada kadar kelahiran dan kematian yang tinggi kepada kadar yang rendah apabila pembangunan ekonomi dan pendidikan meningkat. Negara maju seperti Jepun, Jerman dan Korea Selatan kini berada pada tahap 5, iaitu tahap kadar kelahiran yang sangat rendah dengan populasi yang semakin mengecil secara semula jadi. Selain itu, kajian terkini oleh Di Loreto Suzuki dan Demircioglu 2025 menunjukkan bahawa proses penuaan ini mendorong negara maju untuk melaksanakan inovasi dasar seperti automasi, digitalisasi perkhidmatan dan pembaharuan sistem sosial bagi menangani kekurangan tenaga kerja. Oleh itu, definisi dan konsep penuaan penduduk ini penting untuk memahami bagaimana perubahan struktur umur memberi kesan kepada pembangunan sosial, ekonomi dan polisi negara. Pemahaman ini juga merupakan asas dalam menilai langkah-langkah yang diambil oleh negara maju dalam menangani cabaran penuaan penduduk. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Wanu Nadira selaku pembentang kedua akan membentangkan tentang faktor penuaan penduduk di negara maju khususnya di negara Jerman, Jepun dan Korea Selatan. Baiklah, faktor pertama ialah kadar kelahiran yang rendah. Dapatan menunjukkan kadar kelahiran semakin menurun di negara maju sejak beberapa dekad yang lalu. Menurut laporan OECD 2024 yang menunjukkan negara maju mencatatkan purata kadar kelahiran hanya 1.5 anak per wanita, iaitu jauh lebih rendah daripada kadar pergantian 2.1. Manakala Korea Selatan pula mencatatkan kadar paling rendah di dunia iaitu 0.72. Penurunan kadar kelahiran ini berpunca daripada kos sara hidup yang tinggi, keutamaan kerjaya khususnya dalam kalangan wanita, kelewatan perkahwinan serta penurunan tahap kesuburan apabila usia meningkat. Selain itu, gaya hidup moden yang bebas tanpa anak juga menjadi faktor yang kuat mengapa lebih ramai memilih untuk mempunyai keluarga yang kecil. Faktor kedua ialah peningkatan jangka hayat. Menurut laporan WHO 2022, jangka hayat global telah meningkat daripada 66.8 kepada 73.1 tahun dalam tempoh masa 2 dekad. Negara maju menyumbang kepada angka yang tertinggi kerana mereka mempunyai akses kesihatan yang lebih baik. Sebagai contoh, Jepun mencatatkan jangka hayat yang sangat tinggi menandakan bahawa lebih ramai penduduk hidup di usia lanjut. Keadaan ini didorong oleh teknologi rawatan moden, rawatan perubatan yang berkualiti serta sistem penjagaan kesihatan yang cekap. Buktinya, kajian daripada BMC Public Health 2024 turut menyatakan bahawa penduduk negara maju hidup lebih lama akibat daripada kemajuan tingkat teknologi kesihatan walaupun terdapat peningkatan dalam unhealthy years iaitu warga emas hidup lebih lama tetapi hidup dalam keadaan berpenyakit kronik. Peningkatan jangka hayat ini menyebabkan jumlah warga tua bertambah dan seterusnya menyumbang kepada penuaan penduduk. Faktor seterusnya adalah faktor sosial dan budaya.
Perubahan sosial dan budaya moden turut mempengaruhi struktur keluarga di mana nilai masyarakat telah berubah daripada keluarga tradisional kepada nilai individualistik dan autonomi. Generasi muda kini juga lebih cenderung mengutamakan pendidikan, kerjaya dan kebebasan individu. Dapatan kajian daripada AITKEM 2024 menunjukkan bahawa wanita juga semakin aktif dalam pasaran kerja dan menangguhkan perkahwinan serta kelahiran anak. Manakala, kajian Mugiyama 2025 menyatakan bahawa di negara Jepun, ketidakstabilan pekerjaan lelaki turut menjadi faktor utama mengapa ramai generasi muda menunda perkahwinan dan kelahiran anak pertama. Faktor terakhir adalah urbanisasi dan kos hidup tinggi. Urbanisasi ke bandar besar menyebabkan kos hidup dan perumahan meningkat. Dapatan kajian menunjukkan bahawa pasangan muda berhadapan dengan tekanan kerja, jam kerja panjang dan kos pendidikan anak yang tinggi yang menyebabkan mereka menangguhkan perkahwinan atau memilih untuk tidak mempunyai anak. Selain itu, fenomena second demographic transition seperti hidup bujang, perkahwinan lawat dan motivasi rendah untuk membina keluarga turut mempercepatkan penurunan kesuburan di negara maju dan seterusnya mengurangkan pertumbuhan populasi golongan muda yang akan mengganggu keseimbangan demografi dalam jangka panjang. Secara keseluruhannya, fenomena ini boleh dijelaskan melalui teori neo-Malthusian yang menekankan pentingnya keseimbangan antara populasi dan sumber. Dalam konteks negara maju, ketidakseimbangan ini berlaku apabila jumlah generasi muda yang produktif semakin berkurang manakala populasi warga tua semakin bertambah. Situasi ini menyebabkan defisit tenaga kerja seperti yang berlaku di Jepun dan Korea Selatan walaupun adanya teknologi moden yang digunakan untuk mengisi jurang tersebut. Selain daripada itu, teori neo-Malthusian ini juga menyatakan bahawa ketidakstabilan demografi boleh menjejaskan produktiviti, memperlahankan inovasi jangka panjang dan meningkatkan beban terhadap sistem kebajikan negara. Oleh itu, teori ini sangat relevan untuk memahami bagaimana penuaan penduduk memberi impak yang besar kepada pembangunan sesebuah negara yang maju. Terdapat juga beberapa kesan penuaan penduduk terhadap ekonomi, antaranya adalah penuaan penduduk membawa kepada isu kekurangan tenaga kerja apabila semakin ramai individu berada dalam kerumpung umur lanjut usia dan tidak lagi menyertai pasaran buruh. Ini akan menyebabkan berlaku peningkatan jumlah warga emas dan pada masa yang sama mengurangkan tenaga kerja aktif dan kadar kelahiran rendah dan pada masa yang sama jangka hayat meningkat dan berlaku ketidakseimbangan umur antara penuaan penduduk. Sebagai contohnya, negara-negara maju seperti Jepun terpaksa meningkatkan pergantungan kepada pekerja asing serta memperluas penggunaan teknologi robotik bagi menampung kekurangan tenaga kerja domestik. Kebergantungan ini mengakibatkan peningkatan kos operasi penurunan produktiviti dan kesukaran memenuhi permintaan pasar. Kesan kedua adalah kesan beban fizikal. Beban fizikal berlaku kerana lebih banyak perbelanjaan diperlukan bagi menyediakan kemudahan serta perlindungan sosial kepada warga emas. Perbelanjaan seperti pencen, rawatan, kesihatan, subsidi penjagaan jangka panjang dan penyediaan infrastruktur kesihatan awal meningkat secara berterusan dengan bertambahan populasi berusia. Di negara-negara maju berlaku sistem pencen lazim yang berasaskan skim Pay as you go, iaitu golongan pekerja aktif membiayai keperluan persaraan besaran. Apabila berlaku bilangan besaran melebihi jumlah tenaga kerja aktif, ini akan menaikkan kadar cukai dan meningkatkan pinjaman bagi menampung komitmen fizikal tersebut. Contohnya negara-negara maju seperti Itali dan Jerman mengalami tekanan fizikal yang ketara apabila nisbah tabungan meningkat sehingga memaksa kerajaan menstruktur semula sistem pencen dan menaikkan umur persaraan. Keadaan ini mengurangkan ruang fizikal untuk pelaburan dalam sektor sosial ekonomi seperti pendidikan, infrastruktur dan inovasi bagi menjejaskan prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang negara. Kesan seterusnya adalah kesan pertumbuhan ekonomi perlahan. Apabila penduduk menua, kadar penyertaan tenaga buruh akan menurun dan menyihatkan keupayaan negara untuk meningkatkan output dan mengekalkan kapasiti pengeluaran pada tahap optimum. Golongan warga emas cenderung membelanjakan lebih sedikit untuk barangan penggunaan jangka panjang seperti kediaman dan kenderaan berbanding golongan muda. Ini akan menyebabkan permintaan agregat menurun dan negara
negara-negara maju yang mempunyai prospesi warga emas yang tinggi lazimnya berdepan pertumbuhan keluaran dalam negara kasa, iaitu KDNK yang berlahan kerana aktiviti ekonomi tidak berkembang seiring dengan keperluan pasaran. Contohnya negara Jepun yang mengalami strategi ekonomi perpanjangan, yang ini akan berpunca ke merosakan permintaan domestik dan produktiviti. Kesan seterusnya adalah pesan melalui teori ketergantungan. Teori ini menjelaskan hubungan antara kumpulan penduduk produktif dan tidak produktif dalam sesebuah masyarakat serta bagaimana keseimbangan antara kedua-dua kumpulan ini mempengaruhi dinamik ekonomi negara. Menurut teori ini peningkatan nisbah tanggungan yang merujuk kepada jumlah individu bergantung seperti kanak-kanak dan warga emas berbanding bilangan tenaga kerja aktif akan menambah tekanan terhadap struktur ekonomi. Dalam konteks ini, negara-negara maju yang berhadapan dengan penuaan penduduk, warga emas menjadi kelempung tanggungan utama kerana mereka tidak lagi terlibat secara berlangsung dalam aktiviti pengeluaran ekonomi. Dengan itu, bergantung kepada tenaga kerja produktif untuk menyokong pencen kesihatan dan penjagaan sosial, ini akan berlaku tekanan terhadap ekonomi, iaitu kerajaan perlu mengalihkan lebih banyak sumber kepada perbelanjaan sosial dan ruang untuk melabur dalam sektor produktif semakin mengecil dan berlaku kesan terhadap jangka panjang, iaitu tekanan fizikal meningkat dan pertumbuhan ekonomi perlahan akibat kurang pelaburan pembangunan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seterusnya, dalam bahagian ini, saya akan menerangkan kesempurnaan penduduk terhadap aspek sosial dan kebajikan, khususnya di negara maju seperti Jepun, Korea Selatan dan Jerman. Fenomena penuaan ini bukan sahaja memberi kesan kepada warga emas, tetapi turut memberi tekanan besar kepada struktur keluarga, generasi muda serta sistem kesihatan dan kebajikan negara. Saya akan menguraikan kesan ini melalui 4 aspek utama, iaitu perubahan struktur keluarga, tekanan terhadap generasi muda, sistem kesihatan dan kebajikan, dan kaitannya dengan teori Bosser. Huraian pertama saya ialah dari segi perubahan struktur keluarga. Struktur keluarga moden kini semakin kecil dan semakin ramai warga emas tinggal bersendirian tanpa sokongan ahli keluarga. Di Jepun saja, lebih 5 juta warga tua hidup bersendirian. Ini menunjukkan perubahan ketara dalam corak kehidupan masyarakat moden. Perubahan ini berlaku disebabkan oleh beberapa faktor utama seperti penurunan kadar kelahiran, peningkatan jangka hayat serta penghijrahan generasi muda ke bandar untuk bekerja. Akibatnya, tradisi lama di mana anak-anak menjaga ibu bapa semakin sukar untuk dikekalkan. Kos sara hidup yang tinggi dan tuntutan kerja juga menyebabkan ramai anak tidak lagi mampu tinggal bersama ibu bapa, walaupun mereka mahu untuk tinggal bersama. Keadaan ini menyebabkan jurang generasi semakin melebar, warga emas mengalami kesunyian dan juga kekurangan sokongan emosi. Malah, pada masa hadapan, generasi warga emas Jepun dijangka mempunyai bilangan anak yang jauh lebih sedikit. Malah ada yang tidak pernah berkahwin atau tidak mempunyai anak langsung. Ini memberi implikasi besar kepada sistem kebajikan sosial negara. Seterusnya, mari kita lihat pula tekanan terhadap generasi muda, khususnya yang dikenali sebagai sandwich generation. Golongan ini perlu menjaga ibu bapa yang semakin uzur, malah dalam masa yang sama, mereka perlu membesarkan anak-anak mereka sendiri. Beban ini menjadi semakin berat apabila pada tahun 2025, penduduk yang berumur 65 tahun ke atas di Jepun mencecah lebih 29.4% daripada jumlah penduduk. Tekanan yang mereka hadapi bukan sahaja daripada segi kewangan kerana kos rawatan ibu bapa semakin meningkat, tetapi juga daripada segi masa dan tenaga. Jadual hidup yang padat antara kerjaya, anak-anak dan ibu bapa menyebabkan keletihan kronik, masalah kesihatan, tekanan emosi dan juga konflik dalam rumah tangga. Hubungan suami isteri boleh menjadi tegang dan hubungan dengan ibu bapa serta anak-anak juga terjejas akibat kekangan masa dan kewangan. Kesimpulannya, generasi sandwich memerlukan pengurusan masa yang sangat baik, sokongan sosial yang kukuh serta daya tahan mental yang tinggi. Baik, lanjut ke isi yang seterusnya, iaitu sistem kesihatan dan kebajikan. Walaupun penduduk semakin tua, jangka hayat yang panjang menunjukkan bahawa tahap kesihatan penduduk semakin baik.
Hal ini dipengaruhi oleh kemajuan teknologi perubatan, penyelidikan dan pembangunan ubat-ubatan, pemakanan yang seimbang serta amalan hidup sihat. Jepun kini merupakan negara dengan jangka hayat tertinggi di dunia, sekitar 80 hingga 87 tahun. Dan Jepun juga mempunyai jumlah katil hospital yang sangat tinggi. Kejayaan ini disokong oleh sistem kesihatan yang ditaja oleh kerajaan, insurans premium oleh majikan dan individu, serta akses rawatan yang mampu dimiliki oleh semua rakyat. Selain itu, Jepun juga menyediakan pelbagai program khusus untuk warga emas serta mempunyai tenaga kerja perubatan yang mahir dan infrastruktur yang lengkap. Tambah lagi, penggunaan teknologi seperti rawatan kanser lanjutan dan pembenahan robotik menjadikan Jepun sebagai peneraju global dalam perubatan moden dan negara rakyat berusia panjang. Akhir sekali, kita lihat fenomena ini dari sudut teori Boserup atau Induced Innovation Theory. Menurut teori ini, tekanan demografi akan memaksa masyarakat mencipta inovasi dan penyesuaian baharu untuk terus bertahan. Dalam konteks Jepun, peningkatan drastik warga emas telah mendorong inovasi seperti robot penjaga seperti AI REC, IREC, komuniti mesra warga emas serta sistem kesihatan digital berasaskan AI. Inovasi ini diwujudkan bagi menangani kekurangan tenaga buruh, kos penjagaan yang tinggi serta peningkatan keperluan perubatan. Ini membuktikan bahawa penuaan penduduk bukan hanya membawa cabaran, malah turut merangsang kemajuan sosial dan teknologi. Seperti yang dihujahkan oleh Boserup bahawa keperluan akan melahirkan kreativiti dan transformasi masyarakat. Langkah-langkah untuk mengatasi masalah penuaan penduduk, khususnya di negara maju seperti Jepun, Jerman dan Korea Selatan. Fenomena penuaan penduduk semakin ketara apabila jumlah warga emas meningkat manakala kadar kelahiran dan tenaga kerja menurun. Situasi ini memberi tekanan kepada ekonomi, sosial dan kebajikan negara. Oleh itu, pelbagai strategi telah dirangka melibatkan aspek ekonomi, sosial, teknologi dan dasar awam. Yang pertama, galakan kadar kelahiran. Negara maju kini berdepan kadar kelahiran yang rendah disebabkan kos sara hidup, gaya hidup individualistik serta tumpuan kepada kejayaan. Jepun telah memperkenalkan Children's Future Strategy Policy yang menyediakan bantuan kewangan kepada keluarga muda, memperluas pusat penjagaan anak serta memberi insentif kepada syarikat menawarkan waktu kerja fleksibel kepada ibu bapa. Korea Selatan meningkatkan allowance kelahiran sehingga 10 juta won bagi setiap bayi. Jerman mengukuhkan dasar Elterngeld Plus iaitu allowance yang dibayar lebih lama walaupun jumlahnya separuh daripada allowance asas. Langkah-langkah ini membantu mengurangkan beban kewangan keluarga dan menggalakkan keseimbangan kerja kehidupan, sekaligus menarik minat pasangan muda untuk berkahwin dan mempunyai anak. Langkah kedua adalah dasar immigration terbuka. Disebabkan kekurangan tenaga kerja, negara maju semakin bergantung kepada pekerja asing. Jerman telah memperkenalkan Skill Immigration Act untuk memudahkan kemasukan pekerja mahir dari negara bukan EU seperti Malaysia, India dan China. Jepun telah memperluaskan visa spesifik skill worker bagi menarik tenaga kerja muda dari Asia Tenggara dalam industri seperti penjagaan warga emas, pembinaan, pembuatan dan perkhidmatan. Korea Selatan pula telah melaksanakan Employee Permit System yang membolehkan pekerja asing bekerja sehingga 4 tahun 10 bulan dalam sektor perkilangan dan perkhidmatan. Dasar immigration terbuka dilihat sebagai strategi jangka pendek untuk menampung kekurangan populasi muda yang produktif. Langkah seterusnya adalah penggunaan teknologi dan otomasi. Teknologi juga menjadi elemen penting dalam menangani penuaan penduduk. Jepun menggunakan robot penjagaan di bawah konsep Smart Nursing Care untuk pemantauan kesihatan, pemberian ubat dan sokongan emosi kepada warga emas. Korea Selatan menggunakan sistem AI di hospital-hospital besar seperti SNUH
dan Samsung Medical Center untuk mendiagnosis imej perubatan, meramal keputusan pesakit dan mengurangkan beban pentadbiran. Jerman melaksanakan otomasi industri 4.0 untuk mengurangkan kebergantungan kepada tenaga manusia dalam sektor pembuatan dan logistik. Penggunaan teknologi bukan sahaja menggantikan kekurangan tenaga kerja tetapi juga meningkatkan kualiti penjagaan kesihatan warga emas. Langkah seterusnya adalah reformasi sistem persaraan dan penuaan aktif. Negara maju turut menekankan konsep penuaan aktif iaitu memastikan warga emas kekal sihat, produktif dan terlibat dalam masyarakat. Jepun melanjutkan umur persaraan kepada 70 tahun dan menyediakan peluang pekerjaan sambilan melalui Silver Human Resource Center bagi mereka berumur 60 ke atas. Jerman melaksanakan reformasi persaraan melalui Reforming Pension System in Aging Societies bagi menyeimbangkan sokongan dan keperluan fizikal pesara. Korea Selatan telah memperkenalkan Senior Employment Program sebagai insentif kepada syarikat yang mengkaji pekerja berusia melebihi 60 tahun. Reformasi ini bukan sahaja membantu pengurangan beban kerajaan tetapi juga memastikan warga emas terus menyumbang secara proaktif. Kesimpulannya, penuaan penduduk di negara maju berlaku kerana penurunan kadar kelahiran dan peningkatan jangka hayat yang telah mengubah struktur umur masyarakat. Perubahan ini membawa cabaran besar seperti kekurangan tenaga kerja, peningkatan kos pencen dan kesihatan serta tekanan terhadap generasi muda. Walau bagaimanapun, fenomena ini juga memberi peluang kepada negara untuk memperkenalkan teknologi baharu, automasi dan dasar mesra warga emas bagi menyesuaikan diri dengan perubahan demografi. Melalui pelbagai kerangka teori seperti teori peralihan demografi, teori neo-Malthusian, ketergantungan dan Boserup, jelaslah bahawa penuaan penduduk bukanlah ancaman semata-mata tetapi ruang untuk negara menilai semula dasar awam dan membina masyarakat yang lebih mampan dan bersedia menghadapi masa depan. Itu sahaja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.